Aku dah cuba pakai. Bagi aku agak selesa dengan harga dia lah. Kalau korang nak compare dengan kasut yang harga 500 memang tak dapat lah. Tapi kalau nak compare dengan kasut yang harga 100 lebih tu, rasanya okey lagi, no problem. Guys, masa saya order kasut ni, saya tak expect lah kasut ni kualiti dia elok sebab murah kan. So, tapi bila dah sampai korang boleh tengok, dia punya gam-gam dia ni quite nice lah. Ni dia punya tapak. Dan saya dah cuba pakai dekat bahagian dalam dia, acceptable lah, agak lembut jugalah. Kasut ni guys, kalau tahan 6 bulan pun bagi aku dah elok sangat dah. Harga tak sampai 30 pun. Tapi kalau tengok dari segi build quality ni, rasa macam boleh tahan lama jugalah. Tak pastilah sebab tak cuba lagi kan. Cuma dekat bahagian luar ni dia ada stiker. Stiker-stiker ni mungkin cepat pudar lah kot. Dekat bahagian dalam dia fabric. Yang ni mungkin akan tahan lama. But kalau boleh tahan 6 bulan ke setahun ke, itu dah sangat-sangat lama dah tu guys. Kasut tak sampai 30 kot. Dari segi berat, kalau nak compare dengan kasut Adidas yang macam ni, memang berat dia lebih kurang 2.5 kali ganda lebih kurang. So kalau korang nak dapat yang kasut jenis ni, klik kat link di bawah tu.